Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam to all of you. So in our previous class, we already learned about chapter 2, lecture 2, basic field effect transistor amplifier. So we already learned about FET. So FET for your course, so JFET and also MOSFET. So we will learn about JFET and also MOSFET. So we try to recall back. So JFET. Before that, okay, what you should know: the difference between JFET and also MOSFET. Yes. So seperti pada PJT, so for JFET and MOSFET. So the step is you need to measure DC analysis, where JFET ID is equal to IDSS 1 minus VGS divided by VP square. Tengok balik. Then okay, you also know that VGS is equal to VG minus VS. So VGS is equal to VG minus IDRS. Then ID is equal to VG minus VGS divided by RS. From this formula, kita pusing-pusing kiri kanan dia jadi macam ni lah. Ni yang pertama, ni yang kedua. So ID ni dengan ID kita samakan, akan jadi IDSS is equal to 1 minus divided by VP square is equal to yang ni, VG minus VGS divided by RS. So IDS kita ada maksimum, VP kita ada, ni kita ada, yang ni kita ada, yang ni ada nilai. So akan dapatlah nilai VGS. So untuk MOSFET pula, ID dia adalah KN darab VGS minus VTN square. Dan satu lagi sama, ID is equal to VG minus VGS divided by RS. So samakan dua ID ni, ID ni sama. Okay, VG minus VGS divided by RS is equal to KN VGS VTN square. So VG ada, RS ada, KN ada, TN ada. So akan dapatlah VGS. VGS kita akan ada dua nilai lah nanti. This one is persamaan serentak. So VGS akan ada dua nilai. For JFET, VGS mestilah di antara kita kena pilih VGS, VP, VGS kosong. Range VGS. Yang ni yang kita pilih antara dua nilai tadi. But for this one, of course VGS mestilah greater than VTN. Okay, dua nilai. Itu adalah yang pertama lah. So yang kedua seterusnya, bila kita dah ada nilai, so kita kira GM dengan RO.
Untuk JFET, GM dia, formula dia adalah 2 IDSS divided by magnitude saja. Darab dengan 1 tolak VGS divided by VP. Ini GM. But for this one, GM is equal to 2 KN VGS minus VTN. So, kena hafal dia. RO pula sama. VA divided by IDQ. Ini pun sama. RO VA divided by IDQ. Di mana formula lain ada juga 1 over lambda IDQ. Sama formula dia. Lambda IDQ. Okey, daripada formula ni kita tengok VA actually sama dengan 1 over lambda. Okay, VA is equal to 1 over lambda. Kalau lambda is equal to 0, 1 bagi kosong dia akan jadi RO infinity. RO become infinity if VA is equal to infinity or lambda is equal to 0. Mana-mana lah dia kata VA infinity, maksudnya RO pun infinity. Lambda kosong, RO pun infinity. Sama lah yang ni pun. RO is equal to infinity if VA is equal to infinity or lambda is equal to 0. 1 bagi kosong dia akan jadi infinity. Okay? Syarat dia lah. Okay. Lepas pada tu barulah kita akan buat AC analysis lah. Okay, analisis. So, ni sama. So, kita kena tukar daripada okay, untuk JFET dan MOSFET. Okay, dia punya logo dia macam ni. Manakala MOSFET, macam tu. Ni ada gap, ni tak ada gap. So, dia punya GDS sama, gate drain source. Drain source. Simbol dia G ke S tak ada apa-apa. VGS dia ada R. So, D ke S ada GM, VGS, RO. Okay. Ni S. Ni pun sama. Ni sama simbol dia. Okay. G, positif negatif, VGS, S, sama je. So, GM, VGS, RO. This one is D. So, yang lain tu sama lah. Okay, yang lain tu sama. One is for AC analysis. Right, so yang ni minggu lepas seterusnya kita juga ni lah kita buat minggu lepas ni. Okay, 2KN ni untuk MOSFET. Ni untuk MOSFET, ni MOSFET ni. Ni kita dah belajar minggu lepas ni. Okay, so tengok balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. So, hari ni punya kita akan sambung dekat common source kita dah tengok dah. Dekat mana ya minggu lepas? Dekat sekejap. Okay, dekat habis di sini. Okay, habis di sini. So, sinilah kita akan sambung common source amplifier. Kita akan buat contoh sedikit, pengedaan sikit. Okay. Soalan dia minta calculate example this one. Given VTN, first of all we need to know that this one is JFET or MOSFET. Tengok daripada sini. Okay, tengok daripada sini. Logo ni adalah logo untuk MOSFET. Bila MOSFET, awak ingat terus. ID is equal to KN
VGS minus VTN square. Ingat formula yang tadi. GM pula 2KN VGS minus VTN. Ni berkait dengan MOSFET. Okey. So, kita teruskan kepada contoh lah. Given VTN 2 K 1 mili. Okay. So, sekarang ni dia kata Q point. Of course, kalau Q point kita kena kira. So, kalau Q point kita kena cari ID dulu lah. ID VGS dengan VTS. VDS. So, from here, ingat untuk untuk DC analysis dia akan buka dekat sini. So bahagian sini tak ada. Yang ada sini dia akan buka. So sini tak ada. Bila dia buka sini tak ada lah. So tinggal hanya sini saja. Okay. So right now R2 dengan R1 dia jadi parallel. But here VG here. VG is equal to here. VG. Kita cari VG dulu. VG. Kita nak tengok VGS ni. Positif negatif. So VG lah. VG sama dengan voltage divider 200 bahagi dengan 200 tambah 300 darab 12. So VG is equal to 200K plus 300K times 12 is equal to berapa kira? Ini saya dapat 48 volt. So from this equation also, okay, ini 48 saya dapat. Daripada sini kita dapat lihat VG, ya IG kosong tau, IG sini kosong. VG sama dengan VGS, V sini, VG tambah V sini. V sini sama dengan VGS tambah VS. Okay, V point ni ke sini sama dengan ni ke sini tambah ni ke sini. Okay. So, V sepatutnya formula ni macam ni. VGS is equal to VG minus VS. So, VG minus VS adalah IDRS. Cuba tengok VS kat mana. Ni kat sini. VS. Yang lalu ni IDRS. So, okay. VG kita dah ada ni 4.8 kita dah kira. So sini adalah 4.8. RS pula. RS adalah 2K. So 4.8. Ini 2K. Is equal to VGS. Letak I kat depan. So I is equal to, ID is equal to 4.8. Yang ni negatif ID pindah ke sana jadi positif ID. Positif VGS pindah ke sini akan jadi negatif VGS. So ID RD, ni RD pindah ke sini jadi bahagi RD. RD 2K. Okey, ni formula daripada sinilah yang kita pusing-pusing nak bagi ID kat depan. So ni adalah yang pertama. So ingat kita kena buat untuk MOSFET kita kena guna persamaan kuadratik. Kita ada dua equation. This one good question. Another one kita ambil formula daripada MOSFET punya yang ID sama dengan KN VGS minus VTN. Okay, ID is equal to KN berapa tadi dalam soalan? 1 mili. KN VGS minus VTN. VTN 2 volt. 2 volt kuasa 2. So ni persamaan kedua. So kita yang ni dengan yang ni kita bagi sama. Mana kata yang sini sama dengan yang sini. Dia akan jadi macam mana?
4,8 minus VGS bahagi 2K. So 4,8 minus VGS bahagi 2K sama dengan 1M VGS minus 2. 1M VGS minus 2 kuasa 2. Okey, yang ni pindah ke sana dulu. 2K. So 4,8 tolak VGS is equal to 2K 1M. Yang ni kembangkan terus kuasa 2. Mula-mula VGS kuasa 2. Okay, yang ni kemudian 2 darab 2, 4. 4 darab 1, 4. Negatif 4 VGS. 2 darab negatif 2, negatif 4. Negatif darab 1 VGS. Negatif 4 VGS. Kemudian tolak 2 kuasa 2 jadi positif 4. Okay, nak kembangkannya awak tengok balik mat. Mat macam mana? X tambah 2 kuasa 2. Dia jadi apa? Mula-mula X kuasa 2 tambah 2 kali 2, 4 darab X, 4X tambah 4. So macam mana dia jadi macam ni? Ni mat. So ni jadi macam ni, mat dia. Okay. Rujuk balik nota mat. Okay. Okay, baik. So, K darab M boleh cancel out. Ni darab 3, ni darab negatif 3. So boleh cancel out, dia jadi 2 di sini. So sini tinggal 2 saja. 2 darab 1, 2. So kalau pecahkan 2 darab VGS, 2 VGS kuasa 2. 2 darab negatif 4, negatif 8 VGS. 2 darab tambah 4, tambah 8. Is equal to, okay, kalau positif 4.8, pindah ke sana je jadi negatif 4.8. Negatif 1 VGS, dia akan jadi positif 1 VGS is equal to 0. Sebab kita dah pindah ke sana. Okay. So sekarang ni, kita kuasa 2 letak kat depan. 2 VGS kuasa 2 tolak 8 VGS tambah 1 VGS. Tolak 8 tambah 1 dia jadi tolak 7 VGS. 8 tolak 4 jadi tambah 8 tolak 4 dia jadi berapa? Jadi 3.2. Is equal to 0. So macam mana nak selesaikan yang ni? Awak tekan calculator je. Awak tekan mode. Awak tekan shift mode. Awak tekan mode equation. Equation dan awak isikan. Ni A 2, A, B negatif 7, C 3.2. So akan dapat VGS yang pertama ada 2 nilai. 2.96. VGS yang kedua 0.54. Walaupun dua-dua ni positif, betul, tapi kita kena tengok VGS mesti lebih daripada VTN. VTN kita 2. So lebih pada 2 nilai mana? So yang ni tak boleh terima, yang ni boleh. Okay. So VGS kita adalah 2.96. So by using this formula, formula 1 ni, ID sama dengan 4.8 tolak VGS bahagi 2K. So ID is equal to 4.8 tolak VGS, kita ganti terus. Bahagi dengan 2K. So ID akan dapat 0.92 milliampere. Okay. Kemudian satu lagi VDS. VDS based on this one lah. Okay. VDD minus IDRD minus VDS minus IDRS. Okay, so VDS is equal to VDD 12 tolak IDRD tolak IDRS. Sepatutnya tolak VDS ni kan, saya pindah siap-siap ke sini jadi positif. So ID dengan ID ni ambil yang ni lah. RD pula dengan RS dah ada dalam slide kita. So RD 3K, RS 2K. So masukkanlah 12
12 tolak 0.92 mili darab 3K tolak 0.92 mili darab 2K. So awak akan dapat VDS is equal to 7.4 volt. So dapat 3 nilai ni, VDS, ID, VGS. So settle lah untuk DC analysis untuk MOSFET. So kalau kita tengok contoh sini, dia akan dapat dalam slide ni betul. Okey, kemudian ini saya kata ada dua nilai tadi. Ini satu nilai, ini satu nilai. So dia kena pilih VGS. Yang ni tak boleh terima, cut off. VGS 2.9 adalah dipilih lah. Right. So ID 0.92, VDS 7.4. So this one is DC analysis. Okay. So sekarang kita lukis AC analysis. So before that, of course, GM untuk MOSFET using this formula. Okay. So masukkanlah 2 darab K darab 2.96 tolak VTN 2. So ini GM. Ni RO. RO kenapa ni? Bila mana dalam soalan tadi dia beritahu, dalam soalan dia beritahu ni, lambda is equal to 0. Bila lambda is equal to 2, we know that RO is equal to VA over ID ataupun 1 over lambda ID. So lambda kosong, kosong darab apa-apa dia jadi kosong. Bila kosong, 1 bahagi kosong dia akan jadi infinity. So RO is equal to infinity. So bila RO is equal to infinity, tak boleh kira lah RO. That's why sini infinity. So dia GN tadi. So sebelum kita derive, kita lukis dulu. Macam mana kita nak lukis. Sama tak jadi macam ni. So kita tengoklah nanti. Balik kepada circuit dulu. Yang ni, balik ke circuit. Saya padam balik. Macam mana kita nak lukis. Okay. Kita nak buat AC analysis ni, kena pandai lukis. Okay. So, daripada sini, ingat untuk AC dia bersambung. Ini ada R ni, dia lupa letak kot. Sebab ada nilai. So, yang ni pun bersambung. So, sini ground. So, sini pun actually ground lah. So, of course, R1 dengan R2 sebabkan ground-ground parallel sini. So, start pada VI. Okay, saya letak satu lagi page sini. Okay. Start pada V input ataupun VS pun boleh. Ada RS. Tapi kalau tak ada, sekejap saya tengok contoh dia letak dah RS. Sekejap, saya tengok. Ataupun tak ada sini, saya tak pasti. 2K tu dia letak dah pun salah. Sekejap, saya tengok dia punya solution. Solution dia, okay, solution dia tak ada RS. So tak ada RS, kita abaikan lah. Okay, RS tu tak ada. Okay. Kalau gambar sini tak ada RS. Sekejap. Okay, daripada sini sebenarnya tak ada RS. Okay. Sebab dia straight line tapi dia letak ni silap lah ni, tak ada. So VI terus ke G. VI tu input, S supply sama lah. VS terus ke G. Dekat G, dia ada R1 parallel R2. RTH lah. Mana RTH ni adalah R1 parallel R2. Okay, from G juga, okay, G, dekat point G, okay, kita tengok sambungan dia dengan settle, this one okay, this one okay. Okay, kita pergi ke S dulu. G ke S. S ni kalau tak ada kapasitor, maksudnya S bukan dekat ground. S ni bukan dekat ground. S, RS dulu baru ground kalau tak ada kapasitor. For this case tak ada lah. So S bukan di bawah. So sini
kita letak inilah garisan S. S, RS, barulah dia pergi ke ground. Okay. Kemudian, isu settle ni. Dekat point D, D ke S dulu. D ke S, ada current source GM VGS. VGS tu kat mana sini? VGS dekat point ni sampai point ni. VGS. Tapi tak ada sambungan, ada voltage dia. Okay, ada RO tak? Disebabkan RO infinity tak ada lah. Kita buang RO. So, daripada D dia pecah dua. RD ground. Kemudian RL ground. Kemudian VO. RD ground, RL ground, VO. So, RD ground, RL ground, VO. So, RD, RL. Okay. So, sekarang ni, ni gambar rajah dia. Ya, RD dengan RL tu sebenarnya parallel. Kita terus satukan. RD parallel with RL. So, output adalah current inverse current. So, VO is equal to minus GM VGS RD parallel with RL. Ini adalah VO. Sorry. VO. Okay. Okay. So, yang ni tak ada nilai. Kita kena cari. Ni ada. So, kita letak kat depan. VO sama dengan negatif GM RD RL VGS. So, kita tengok VGS. Sorry. Daripada circuit ni, disebabkan tak ada RS, kalau ada RS lain. Tak ada RS, so VS juga sama dengan sini. Parallel. Right? So, bila VS ini, VS actually VGS tambah VRS. VS sama dengan VGS tambah VRS. Okay. So, VS supply sama dengan VGS tambah VRS. Ataupun VRS ni sama dengan apa sebenarnya? Tengok daripada lita ni. Okay, kita boleh adjust sebenarnya benda ni. Okay. Adjust macam mana? Okay, tengok saya adjust. Tengok. Saya redraw balik. Okay, saya redraw balik. Nak bagi mudah nampak. Awak tengok sini. Sini. Okay, saya padan dulu yang mana tak patut. Okay, sini. Ini dah. Nak bagi mudah nampak. Okay, saya padan. Okay, awak tengok sini. Okay, daripada sini. G ke S. Okay. Sini ke sini ke sini adalah straight line kan. So saya pun bagi dia straight. Kabel, ingat kabel boleh bagi dia straight kan. Okay, so macam mana? Saya pun resketch balik. Saya resketch balik je. Saya angkat S ke atas. Okay. Okay. Kita tahu G ada kat sini tadi. Saya naikkan S ke atas sini. Nak bagi nampak. Okay, saya nak repair line ni je. Okay, saya naikkan sini. Macam tu. Ini adalah S. Daripada dia bawah sini saya naik ke atas. Dia still lagi straight line kan.
So GM VGS itu. Okay, kita tahu VO sini adalah actually sama dengan VGS kat mana? VGS kat sini. VGS dekat sini. This cache balik. Saya nak pergi nampak. Okay, VGS actually sini ke sini. VO adalah sama dengan V sini. VO ni sama dengan V, parallel. Okay, V across RS adalah VO. So VS actually VGS tambah dengan VO. Kalau kita keluarkan dia, nak bagi mudah nampak, kita ada RTH sini, kita ada VGS, kita ada RS. Di mana RS ni adalah VO, ni adalah VGS. So V total here, VS sama dengan VGS tambah VO. V total adalah VGS tambah VO. Kita kena pandai analisis lah. InsyaAllah kalau banyak kali buat, insyaAllah boleh faham ni. Okay. VRS ni adalah VO. VGS tambah VO. Okay. So kita dah ada tadi. So sekali lagi, VS is equal to VGS tambah VO. VO, formula VO kita dah ada lah tadi. Ni. VO sama dengan negatif GM RD parallel RL VGS. VO adalah negatif GM RD parallel RL darab VGS. Kalau kita tengok sini, okay, tambah tolak dia jadi tolak lah. Okay, dia jadi tolak sini. Okay, dia jadi tolak. Tambah darab tolak dia jadi tolak. Okay, so dia jadi macam ni lah. So VGS kita boleh faktorkan. Sekejap. Sekejap. Saya nak check balik. Sebab kita nak VO ke atas, bukan VS ke atas. Sekejap saya nak check balik. Mana tadi? Okey, dapat. Sekali lagi. Sekali lagi. Dia tak guna VS pun boleh lah. Dia tak guna VS. Alhamdulillah. Dia guna RS terus. Mana dah tadi? Sekejap. So kita balik dari sini balik. Okay, saya ulang balik untuk part this one. Untuk part this one, saya ulang balik. Okay, baik. Apa boleh je dia guna terus. Yang ni pun boleh. So untuk VO kekal yang ni, VO kekal yang ni. Okay, sekarang ni nak cari VGS. VS adalah V across here, VGS, tambah dengan V across here. Dia ambil cara dia ni pun boleh. GM, VGS, RS. So, VS is equal to VGS tambah current GM, VGS, RS. So, GM, VGS ni adalah current darab dengan RS. Kenapa positif? Sebab current dia mengalir ke arah sini. Okay, boleh? Okay, so dah ambil daripada sini. Okay. So,
We know that, okay. We know that VO kita tadi berapa? VO sama dengan negatif GM RO, sorry RO pula. RD RL, RD RL VGS. Manakala VS kita adalah VGS tambah GM VGS RS. VS sama dengan VGS tambah GM VGS RS. Okay, we know that AV is equal to VO over V supply. So kalau yang ni bahagi yang ni, of course yang ni bahagi yang ni. Kan betul lah. So tengok, ini ada apa kat bawah ni? VGS, VGS. So kita faktorkan. Negatif GM RD RL VGS bahagi dengan difaktorkan VGS 1 tambah GM RS. So VGS bahagi VGS tu dia tinggal negatif GM RD parallel with RL. So this one 1 plus GM RS. Itu boleh. So this one is final lah, final AV. So that's why AV awak akan dapat this formula. Okay. Okay, right. So kena buat banyak latihan lah. Okay. Kena buat banyak latihan, insyaAllah dapat. Okay. Okay, yang ni common source without. Kalau melibatkan RE ataupun RS, memang dia susah sikit. Tapi kalau dia ada apa nama, without bypass kapasitor, without RF lah, ataupun ada bypass kapasitor, ada lagi senang. Okay, so kita tengok pula, tadi tak ada bypass kapasitor, sekarang kita tengok ada bypass kapasitor, dia jadi apa? Okay, cara nak lukis dia. Okay, cara nak lukis dia. Okay, VI, RS, okay, yang ni dia akan jadi ground, this is source, this one also ground, this short, this short, this short. Bila yang ni short, ada bypass ke ground, so yang ni tak ada. So G, S. S terus ke ground. Maksud kata S boleh letak dekat bawah waktu lukis. So daripada V source, RS, RTH. V source, RS, RTH. Di mana RTH adalah R1 parallel R2. Kemudian kita ada G. Saya beritahu tadi, S terus letak kat ground kan, dia ada bypass. So S letak terus dekat ground. Ni ground kita, S dekat sini. So VGS dekat sini. Okay, antara point G to point ground adalah VGS. Okay, kemudian D ke S. Okay, of course D ke S ada GM, VGS, lepas ada RO. Kalau RO tu ada nilai lah. Kalau RO infinity, so abaikan bahagian sini. This one is D. So daripada situ, D, so setelah ni dah lukis. So tinggal lagi daripada D, RD ground, then D, RL ground. TO dekat D juga, 3 ni. D, RD ground, D, RL ground, D ke VO. 3 benda. So D, nilai D ni kat atas, RD ground, RL ground, VO. RD, RL. Of course, RO, RD, RL, parallelkan. Terus parallelkan. So tak perlu tunggu apa-apa lah. This one, RO,
RD, RL. Okay. So nak cari VO adalah inverse GM VGS RO RD RL. VO is equal to negative GM VGS RO RD RL. Okay, buat macam ni, ada markah ni. Satu-satu. Sekarang ni tahu, ni dia belum tahu VGS. Ni pun tak tahu. Okay, yang ni nak ganti dalam VS. Sebab last kali kita nak VO by VS. So VGS ni V across here. V across here sama lah dengan V across here. So VGS sama dengan RTH bahagi dengan total RTH tambah RS voltage divider dia VS. So VGS ni ganti dengan ni semua. So semua ni ganti dalam. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi VO sama dengan, kita ambil sini balik, negatif GM RO RD RL, negatif GM RO RD RL. Maksud darab VGS kan? So VGS ganti yang ni, RTH RS. RTH kita tahu RTH ni adalah R1 parallel dengan R2 kan. Darab VS. So VS ni pindah ke depan dia jadi bahagi. Bila dah bahagi, so dekat ujung ni tak ada lah, pindah ke depan. So ni adalah formula bagi untuk ini. So dia lebih senang sikit kan kalau ada kapasitor. Terus direct forward. So terus lagi senang lah. So ganti-ganti nilai lah. GM kita tahu GM untuk this one is MOSFET or JFET MOSFET. So GM dia adalah GM, formula dia untuk MOSFET 2K darab dengan VGS minus VTN. So RO RD RL ada nilai, so boleh gantikan. RTH ni R1 parallel R2 ada nilai, boleh gantikan. RS boleh gantikan. So kira dengan kalkulator akan dapatlah nilai. Itu untuk ada bypass kapasitor. Okay, ni dia bagilah. Dia guna nama RI boleh lah. Kita guna RTH. Di mana RI adalah R1 parallel R2. Kita guna RTH sama dengan R1 parallel R2. Itu samalah. Last kali dia akan jadi macam ni. Okay. So, yang ni pula common drain. Ingat kalau drain, actually output dia dekat S. Kalau common source, output dia dekat drain. Dia terbalik kan. So, ni macam mana nak lukis? Ingat, ini kita belajar lukis je. Yang ni ground. Yang ni ground. Yang ni short. Yang ni short. So, macam mana nak lukis? Kita ada VS, kita ada RSI, kita ada R2 parallel R1. VS, RS, RTH. Mana RTH? R1 parallel R2. Kemudian kita ada G. Kita settle untuk situ. Kita tengok balik. Okay, this one settle. 1, 2, 3, 4 settle. Okay, G, D, S. Okay, output dekat S. Bila dekat S, biasanya S duduk atas lah sebab VO. Kita nak tengok VO. D ni lah. D connect direct kepada ground. Maksud dia, lukis D dekat bawah terus. Okay, D dekat bawah terus. This one is ground. D terus kat sini. Okay, this one of course S. So VGS biasa G ke S ada voltage. So voltage dia dekat sini lah. VGS. Positif, negatif. Biasa kat bawah kan. Tu kalau S kat bawah. VGS. So S dekat sini, VGS sini lah. Dekat this one VGS. So from S, ni line S. From S to the D. Biasanya D ke S kan. So D ke S ada
D ke S ada GM VGS. Kan anak panah ni sentiasa D ke S. Dia ada tak RO? Kalau ada RO, masukkan RO. D ke S ada RO. Kemudian, daripada titik S, RS ground, S juga RL ground. Ada dua situ. S, RS ground, RL ground, VO. Dekat S tu. RS ground, RL ground, VO. RS, RL. Of course, kalau macam ni, seperti saya beritahu, dia parallel tiga ni. Combine terus. RO, RS, RL. RO, RS, RL. Combine terus. RO, RS, RL. So, VO nak cari macam mana? VO is equal to, ni dia belah atas kan? So, dia adalah positif. GM, VGS, RO, RS, RL. RO, RS, RL. So, positif sebab current ke atas. Okay, yang ni panjang sikit. Yang ni panjang sikit. Kita cari V in dulu. VS tu biar dulu. Kita cari V sini dulu. V in sama dengan, saya letak nama lah. VGS tambah dengan, of course, sini adalah VO. Itu sama dengan sini. So, V in sama dengan VGS tambah VO. V in sama dengan VGS tambah VO. Tak mana dah tadi. Okay, ni kita dah dapat. Okay, this one. V in sama dengan VGS tambah VO. Okay, kita juga ada equation. Okay, V in sama dengan RTH dengan RS ni. Selesaikan V in. So, V in, taklah kita ganti terus. Sekejap So, kita selesaikan yang ni dulu. Sekejap, saya nak tengok sekejap. VGS sama dengan V in minus VO. Sekejap. Saya nak tengok sekejap. Okay, boleh? Okay. VGS adalah, kita pergi sini. Okay, V in sama dengan VGS tambah VO. V in sama dengan VGS tambah VO. So, VGS sama dengan V in minus VO. Kan, ini pergi ke sana, negatif. Alright, so kalau kita ganti VGS kepada V in minus VO, dia jadi apa? Okay, kejap. Saya nak tengok sini. So, VO sama dengan GM VGS. VO sama dengan GM VGS
RO, RS, RL. RO, RS, RL. VO sama dengan GM. Saya gantikan VGS ni dengan yang ni. V in minus VO RO RS RL. Okey, pecahkan. Ni darab ni satu. VO sama dengan GM V in RO RS RL. Lepas tu tolak, ni tolak GM VO pula. GM VO RO RS RL, panjang sikit. So saya kembangkan, okey, VO dengan VS. Mula-mula GM V in yang ni, kemudian GM negatif VO yang ni. So dia jadi macam ni lah, dia akan jadi 2. 1, 2. Okay, dia akan jadi 2. So saya combinekan VO dengan VO. Combine macam mana? Tolak GMVO, pergi belah sana dia jadi tambah. So VO tambah GMVO RO RS RL sama dengan GMV in RO RS RL. So VO dengan VO saya faktorkan. VO 1 tambah GM RO RS RL sama dengan GM V in RO RS RL. Okey. Bila dah ada yang ni, okey, yang ni saya pindah ke sini, dia akan jadi bahagi kan. So tinggallah VO. VO sebelah sini. Okey. Kita tambah satu lagi. Okey, ingat balik. Yang ni saya pindah ke sana, darab jadi bahagi. So tinggallah VO kat depan. VO sama dengan, ulang balik yang ni GM V in. So GM V in RO RS RL. Sebelah sini darab dia jadi bahagi. 1 tambah GM RO RS RL. Okey. Yang ni pindah ke sana dia jadi bahagi. Dia jadi step macam ni. So V in pula darab pindah belah sini dia jadi bahagi. Tak apa. Yang ni saya nak letak belakang sebab dia bukan VS lagi, V in tu. Okey, saya nak letak belakang. Okay, ni saya letak dekat belakang. So VO sama dengan GM RO RS RL bahagi dengan 1 tambah GM RO RS RL darab V in. Ini VO dengan V in, kita nak VS. So V in tu sama dengan apa dia daripada sini. V in sama dengan RTH voltage divider. RTH over RTH tambah RS darab VS. We know that V in sama dengan RTH tambah RS darab VS. So yang ni ganti dengan yang ni. Pindah ke sini. So dia akan jadi apa? Ulang balik. VO sama dengan GM RO RS RL 1 over GM RO RS RL darab, yang ni saya ganti balik. Yang ni saya ke sana. RTH over RTH RS VS. VS darab pindah ke sana jadi bahagi. So ni lah dia punya final AV lah. AV is equal to GM RO RS RL 1 plus GM RO RS
Rn. Darab dengan RTH plus RS, di mana RTH tu adalah R1 parallel R2. So last kali awak akan dapat lah macam ni. Okay, agak panjang. Agak panjang lah. Right, so kita habis slide ni, kita tengok satu contoh. Okay, ada beberapa slide, dua slide lagi. Sabar. Ni common gate. Common gate ni tak apalah, saya tak nak sentuh sangat. So hafal je lah. Okay, common gate je ni. Hafal je dah ni. Lagi saya derive pening pada semua. Sekejap. Common gate. Macam senang. Tak apalah, hafal je lah. Actually senang je, tapi tak apalah, sakit kepala lagi. Common source, common drain je awak kena tahu. So common gate tu tak apalah. Okay. Right. Ada lagi ke? Ada beberapa. Okay, yang ni kita dah discuss dah tadi. So JFET amplifier different tadi kan, awal-awal saya beritahu tadi. Untuk JFET, GM dia macam ni. Okay, GM dia macam ni. Untuk MOSFET, GM dia sama dengan 2kN VGS minus VTN. Ingat lagi tak dari awal-awal tadi? Saya bezakan MOSFET dengan JFET. Okay, yang ni pun sama. Yang ni tak apa. Tak boleh tengok. So yang ni kena hafal lah. Right. Okay, yang ni. Mana dah? Sekejap. Okay, yang ni pula DC analysis. This one actually MOSFET. Ulang balik JFET tadi. Ulang balik yang mana JFET tadi, ingat awal-awal tadi saya katakan. So dua equation lah. Ni equation yang pertama, ni equation yang kedua. So kita satukan equation tu. Ni letak ID kat depan. Jadikan ID kat depan. So samakan dua ni akan jadi ID equation pertama sama dengan ID equation yang kedua. So nanti dia akan jadi, kita akan boleh lah VGS akan jadi 2 nanti. Okay, VGS kuadratik kan, persamaan kuadratik tu. So samalah dia ulang balik. Okay, so tak perlulah yang ni, dia ulang balik. Dia ulang balik sahaja. Kita dah belajar lah yang ni tadi, awal-awal lagi. Okay, so next tak banyak lah ni dah. Okay, yang ni pun yang ni common source. Untuk JFET, okay, baik. Dia ajar cara lukis. Okay, dia ajar cara lukis. Tak apa, boleh. Kita buat lah. Macam mana nak lukis untuk JFET. Tadi MOSFET kita discuss, sama je. Okay, tak apalah, saya tunjuk cara lukis dia. Ada beberapa gambar lagi kan. Lepas tu kita rehat lah. Okay, ada 4 slide lagi. Lepas tu kita rehat dah. Okay, cara lukis je. Cara lukis. Okay, daripada sini nak lukis. Ni untuk JFET tau. Bila logo macam ni, dia logo macam ni, awak tahu lah ni adalah JFET. Okay, JFET. Mana tadi? Okay, cara nak lukis dia, VS. Okay, ni seperti biasa lah. Dia sambung kat sini. So yang ni akan jadi ground. Yang ni akan jadi ground. Ini short. So VS, RS tak ada, tak apa. VS, RTH terus. So VS, RTH terus. Lepas tu G. So kita tengok ada kapasitor kan. Bila ada kapasitor, S terus ke ground. So RS tak ada. So letak S ke ground terus. S dekat ground. S. So
So VGS ini. Daripada G ke ground. Kemudian B ke S ada GM VGS dengan RO. Okay. One is D. From here D pecah kepada RD ground 1, RL ground 1, VO 1. So RD, RL, VO sama je case dia. So combinekan tiga ni RO, RD, RL. RO, RD, RL parallelkan. So VO sama dengan negatif GM VGS RO RD RL. So cari VGS dalam sebutan VS. So VGS here sama dengan V sini, sama dengan V sini sebab tak ada RS. So VGS sama dengan VS. Terus kita boleh replace sini VO sama dengan negatif GM VS RO RD RL. So VS pindah ke depan dia jadi VO over VS negatif GM RO RD RL. Okay, senang je. Okay, ini jawapan dia. Okay. Negatif GM RO RD RL. Okay, senang je. Terus keluar jawapan. Ini senang. So kita tengok common drain circuit untuk JFET. This one is JFET. So this one is short. Yang ni adalah self bias. Ini ground. Okay, yang ni pun ground. So VS RG kemudian G. Sekarang ni D ke ground terus. So D kat bawah. D ke ground terus. D kat bawah ground. Ni adalah G. S kat sini. So VGS sini lah. Sebab S kat sini. So D ke S ada GM VGS. Dekat S pecah 2, pecah 3. RS, RL, VO. Okay, sekejap saya lukis dekat sini balik. Tak nak best. Dia bertinggal macam ni. Dia tak apa. Kita buat balik. So sini short, sini ground, sini ground. Okay, mula balik. Okay, kalau lukis saya ni. So VS RG, this one is G. Okay, kemudian D kat bawah terus. Ground. Ini S kat sini, D ke S. Sorry sini. GM VGS. So S ada RO. VGS kat sini. Sorry, tambah tolak. So VS sama dengan V sini. Sebab tak ada RS. Kalau ada RS, dia kena sini tambah sini lah. Okay, this one also VS. Okay, this one VG, this one RO, RS, RL, RO, RS, RL. So parallelkan tiga tu. Parallelkan tiga ni. So output dia tengok anak panah sama dari sini, so positif. VO is equal to GM VGS RO RS RL. Okay. So buat dulu V out. So sekarang kita tengok VS. VS adalah VG tambah, ni actually VO sini sama dengan VO sini. So VG tambah VO sama dengan VS. So VS actually VG tambah VO. Sorry, VG pula, VGS. VGS tambah VO.
So, VO, kita nak ganti VGS. VGS sama dengan VS minus VO. Cuba ganti dalam ni. Dalam ni. So, set new. VO balik tadi. VO sama dengan GM VGS. VO sama dengan GM VGS. VGS tu apa adalah? VS minus VO. VS minus VO. RO, RS, RL. RO, RS, RL. So, ni darab ni dia jadi GM VS RO RS RL. Okay, ni darab ni. Dia jadi apa? Negatif GM VO RO RS RL. So, ni pindah ke belah sana, dia jadi positif. VO tambah GM VO RO RS RL is equal to GM VS RO RS RL. So, bila VO dengan VO kita combinekan, dia jadi VO 1 plus GM RO RS RL sama dengan GM VGS RO RS RL. Ulang benda sama je. Yang ni pindah ke sana jadi bahagi. Saya terus bahagikan sini. 1 plus GM RO RS RL. Bila bahagi saya delete lah kat belah sini. Saya pindah lah kan. So, bila saya nak pindah, yang ni jadi tak ada lah. So, tinggal VO. So, VO saya rapatkan. Saya rapatkan sini. VGS. Itu salah VGS. Belah sana VS. Silap salin tadi. Not VGS, VS. Okay. So, VS darab pindah ke sini dia jadi bahagi. Bila bahagi, buang lah. Pindah. So, dia jadi macam ni. GM saya rapatkan. So, inilah AV dia. AV is equal to GM or 1 over GM. So, sepatutnya dapat yang itulah. Ni. Okay. Okay, ada satu lagi last. Contoh terakhir. Contoh terakhir. Okay, benda sama. Okay, dia lukis. Tu gambar rajah sama lah actually. Kalau awak pandai tengok, dia actually dia sama je ni. Yang ni lah yang tadi. Okay. Alright, so saya akan tunjuk satu example related to MOSFET ataupun tutorial 2. Okay, tapi sebelum tu scan attendance dulu. Okay. Then take 10 lah, 10 minit. Okay, 10 minit, 10.30 kita sambung. Boleh? Okay, 10.30 kita sambung. 10.30 jam recording saya, sorry. 10.30 jam recording saya. Okay, sorry minggu ni saya kursus. Saya terpaksa buat recording. Sebenarnya saya tak suka sangat nak record. But it's okay lah for this session. Saya rasa saya perlu record lah. Sebab minggu ni saya straight khusus daripada pagi sampai petang seminggu. So tak apa nak ada masa lah.
So, saya cuba bagi yang mana boleh. Terus, so kalau ikut jam awak start pukul 10, pukul 11. Okay, pukul 11.30. 11.30. Okay, 11.30. Kita sambung lah. Saya tak pasti. Okay, 10 minit lah, 10 minit. 10 minit. Okay, boleh main balik. Kita sambung.
Okey, kita teruskan. Okay, tutorial, saya tengok beberapa soalan. Tutorial 2 and tutorial FET. Question number 1 and also number 2. Boleh dah lah. Kalau tak dah, kita buat number 1 lah. Okay, baik. Okay, first of all, kalau awak dapat soalan melibatkan MOSFET ataupun JFET, awak tengok logo dulu. Awak tengok simbol dulu. This one is MOSFET, okay? MOSFET. This one is MOSFET. Okay. Sebab dia ada gap ni. This one is MOSFET. So MOSFET, awak kena ingatlah formula yang terlibat apa dia. Kita tengok dulu maklumat. The transistor parameter of the circuit 1 are VTN 2 volt, KN 0.5 milli, lambda kosong. Okay, if lambda kosong means that RO is equal to infinity. So no need to sketch RO lah. VDD 10 volt, RD 10 kilo ohm. Okay, IDQ 0.4 milli. IDQ yang turun sini 0.4. Determine small signal voltage gain. Okay. Okay, ingat tak GM? GM is equal to 2 KN VGS minus VTN. But for this case, VGS, dia bagi direct VGS. So terus ambil lah. VG, formula dia VGS is equal to VG minus VS. Right, so VS tak ada sini. So bila yang tak ada, VG tu adalah VGS. VG adalah VGS. This one is VG ataupun VGS. So terus masuk je 2 KN 0.5 mili. Ini dalam soalan. VGS ambil daripada IDQ. Okay, formula apa VGS dengan IDQ? So ID is equal to KN darab VGS minus VTN kuasa 2. So KN 0.5 mili, VGS sama dengan VG. Oh sorry, VGS tak ada kat sini kan. Sorry, VGS tak ada. So kita reverse formula lah. So kita reverse formula. Okay, reverse formula, maksud dia macam mana reverse formula? Okay, saya buat balik. ID sama dengan KN VGS minus VTN square. Okay. So, yang ni, kita boleh ganti dalam yang ni. Sebab dia sama kan. So, VGS minus VTN sama dengan ID over KN. Lepas tu, kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. ID bagi KN, punca kuasa dapatlah yang ni. Okay, ID 0.4 mili, punca kuasa 2, ID 0.4 mili bagi dengan KN 0.5 mili. Akan dapat 0.894. 0.894. Itu adalah VGS minus VTN. So, minus VTN pindah ke sini jadi positif VTN. So, positif VTN adalah VGS. So, berapa VTN? VTN sini 2. So, 0.894 tambah 2 adalah 2.894. Itu adalah VGS. So, sini adalah 2.894 tolak 2. Betul lah. Okay.
So tekan kalkulator lah, 0.2 darab 0.5. So darab pula, saya sambung kat bawah. GM sama dengan 2 darab 0.5 mili darab 2.894 tolak 2. Okay. Dapat berapa? So sini saya dapat 0.894 mili. 894 mili. Itu adalah GM. RO infinity. So sekarang ni kita lukis pula. Bila kita nak lukis, ni ground, yang ni tak ada apa. Sorry, yang ni ground. So ni adalah VS, ground, VS, terus ke sini G, ni S, ni D. S direct ke ground. So S tu dekat bawah lah. G ni adalah S. Tak ada arah apa-apa sini kan. So tak ada arah apa-apa, tak payah lah. So this one is VGS, positive, negative, ground. Ini adalah VS. Daripada sini pun kita dah tahu dah VGS adalah sama dengan VS sebab dia parallel. Okay, daripada sini pun kita dah tahu dah VGS tu adalah VS. So GS of course this one is D. Okay, D ke S, anak panah dia ke bawah, GM, VGS. RO tak ada tadi, so tak payah buat. Kemudian daripada point D masuk RD ground, lepas tu VO. D, RD ground. Okay. RD ground, VO. So daripada sini, VO is equal to negative GM VGS RD. So VO is equal to negative GM RD VGS. VGS sama dengan VS, so ganti terus. GM RD VS. Pindah ke depan. GM kita dah kira tadi. 0.894 mili. RD 10K kan? 10K. So tekan calculator. So AV is equal to negatif 0.94 mili darab 10K akan dapat 8, negatif 8.94. Macam tu je. Ini yang senang lah. Yang senang. Okay, kita pergi satu lagi example. Okay. Example soalan nombor 2. Okay. So yang ni pun sama. MOSFET. Okay. VTN 0.6, KN 0.5 mili, lambda kosong means that RO infinity. So R1 1 million, 1 mega, Allah silap, 1 mega. R2 250K, 250K. RS 2K. RD 10K. Okay. So kalau ada negatif 5 kat bawah, awak kena tambah, letak dulu negatif 5. So VG sama dengan negatif 5 tambah, baru awak buat
R2 over R1 plus R2 darab yang atas tolak yang bawah. 5 tolak negatif 5. Okay. So berapa sini? Negatif 5 tambah R2 adalah 250K bahagi dengan 1 mega tambah 250K darab 5 tolak-tolak dia jadi 10 tambah 2. Okay, sebab apa? Okay, gap daripada atas ke bawah sebenarnya adalah 10 volt. Positif 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So sini ke sini adalah 10 volt. So 10 volt guna voltage divider. Okay, 10 volt sini adalah 2. Okay, sini pula adalah 8. Sekejap saya kira betul tak? 1 M. Betul, 8 volt. Ini 2 volt. Tapi 2 volt bukan start pada kosong. Start pada negatif 5. So negatif 5 tambah 2 volt, negatif 3. Negatif 3 tambah 8 jadi positif 5. Macam tu. Positif 5 ke negatif 3, 8 volt. Negatif 3 ke negatif 5, 2 volt. So VG dekat sini. Ini adalah V negatif, ini adalah V positif. Macam tu. Nak bagi nampak lah ni. VG awak dekat sini ni adalah level sini, negatif 3. Okay. Ini ke sana. Positif 5 atas. Sini 8 volt. Baru VG. 2 volt baru V negatif. So negatif 3 lah situ. Okay. VG negatif 3. So daripada sini, we know that. Ini saya padam balik. Okay. Sini ada IDRS. Ada VGS. So, VGS sama dengan VG minus VS. So, VGS sama dengan VG minus IDRS. So, terbalikkan formula bagi ID kat depan. So, ID sama dengan semula. Okay. VGS sama dengan VG minus IDRS. So ID is equal to VG minus VGS divided by RS. So kita dah ada nilai VG negatif 3. Negatif 3 tolak VGS bahagi dengan RS. RS 2K. Ini adalah equation yang pertama. Equation yang kedua, ID is equal to Kn VGS minus VTN square. 0.5 mili VGS minus VTN 0.6. So, pecahkan yang ini dia jadi apa? Okay, ini jadi yang kedua. So, samakan dua equation ni. Negatif 3 tolak VGS.
So negatif 3 tolak VGS divided by 2K is equal to 0,5 M VGS tolak 0,6. VGS tolak 0,6 kuasa 2. So 2K naik atas. So negatif 3 tolak VGS 2K 0,5 M VGS kuasa 2. Kembangkan yang ni VGS square tolak 2 darab negatif 6 negatif 0,6 negatif 1,2 VGS. Okay, 0, negatif 0,6 kuasa 2 dia jadi 0,36. Positif 0,36. Okay, sini 2K darab 0,5 mili. 2 kilo darab 0,5 mili sama dengan 1. Okay, yang ni darab ni sama dengan 1. 1. So, abaikanlah kan 2K darab 0,5 mili is equal to 1. So, terus. Ini VGS kuasa 2 tolak 1,2 VGS tambah 0,36. Tolak VGS pindah ke sana dia jadi tambah VGS. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. So VGS kuasa 2 tolak 1,2 tambah 1 dia jadi tolak 0,2. Tambah 0,36 tambah 3 dia jadi tambah 3,36. So tekan calculator, masuk shift equation A 1, B negatif 0,2, C 3,36 akan dapat, tak dapat. Kita tak dapat, yang ni mungkin ada silap saya. Tak apa, nanti saya check balik. DGS tolak 0,6. Sekejap saya check balik. Tip 5 tambah R2 220 A bagi dengan 1250 darab 10 2 tambah 25 23. Okey, kita dah LG 93 tolak VGS divided by S. S betul bagi dengan AM 0,5 mili darab VGS minus 0,6 VGS square. Okay. Darab 0,5 mili VGS kuasa 2 tolak 2 darab negatif 1,2 VGS tambah 0,36 1. Okey, VGS square tolak tambah 0,2 tambah 3, 7,36. Okey, tak apa. Yang ni saya KIV dulu. Saya double check balik. Okey, okay, so kita discuss soalan satu lah. So kita sambung nanti soalan 2. Later on kita sambung soalan 2. Okey, yang ni saya nak double check balik. Alright, so sampai sini saja dulu. Maaf ya sebab saya buat video recording ni tanpa saya rancang dululah. Sebab disebabkan oleh saya pun jadi saya nak cancel je kelas, tapi saya rasa tak ada waktu yang sesuai untuk saya ganti.
And then disebabkan itu okay lah, later on kita jumpa lagi. Okay, baik. So kita okay, actually you punya FET punya tajuk dah habis dah. FET punya tajuk dah habis. Nanti kita akan sambung apa nama, lepas cuti lah untuk awak punya apa nama tu, awak punya chapter seterusnya. Okay, chapter seterusnya selepas cuti. Okay, baik. So tutorial tu untuk minggu ni tutorial tunggu Arhan lah. Macam mungkin saya akan buat recording lagi ke macam mana ke, depends on dari semasa ke semasa lah saya akan update balik. Okay, right. So untuk tutorial tu kita sambung soalan 2 lah. Soalan 1 kita dah discuss lah. Soalan 2, okay. Baik, so thank you. Kalau ada apa-apa boleh beritahu saya. Kalau ada saya silap juga, saya tak rancang macam ni untuk recording. Saya buka laptop terus on je. Alright, so hopefully okay lah. Kalau tengok slow-slow memang susah sikit. Memang susah sikit, tapi jika awak faham flow dia, okay lah. Okay, right. So see you again. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.